Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya nak bawa ke tempat makan western yang murah di Shah Alam. Tahun 2019 kali terakhir saya makan dekat sini, dan sekarang saya nak tengok masih lagi tak harga dia okey tak. Tapi saya rasa takkanlah harga sama lagi RM5. Mungkin dah naik, tapi harga okey ke tidak, sesuai untuk keluarga yang besar yang yalah nak celebrate makan dengan anak-anak ke apa. Dan pada masa yang sama berjimat, lebih-lebih tengah-tengah bulan kan, tiba-tiba rumah mengidam nak makan sedap-sedap ke, ataupun anak keputusan peperiksaan bagus, kita pun nak bagi hadiah, nak makan best-best ke, ataupun terserah kita nak minta maaf suami bapa buat benda yang tahu dia rasa menyesal, jadi dia nak minta maaf dengan cara belanja makan. So inilah tempat dia. So nanti kita tengok masih lagi tak harga yang sama, portion dia macam mana. Saya dah minta rumah saya order. So lepas ni kita pergi sana, kita tengok macam mana, sama lagi ataupun dah lain. Okey, ini kedainya, Gerai Pokok 24, berada di Seksyen 24. Dia berdekatan dengan Surau Nur Hidayah. Okey, ini carbonara. Ini RM5. Nasi goreng chicken chop. Ini chicken chop. Chicken chop biasa. Chicken chop 8.5. 8.5. Dragon. Mangga. Banana. Jagung. RM3.5 satu. Oh, power lah. Yang ni 6 pieces 8 dan RM6. Okey, alhamdulillah selesai makan. So berapakah jumlah yang kita kena bayar tadi? Sebelum tu kita repeat order. Nasi goreng chicken chop 6, chicken chop 1, carbonara 1, lepas tu chicken wing 1. Satu set ada 6 ke 8 pieces lah. Lepas tu air buah float 7, air suam 2. Semua sekali berapa? RM86. RM84, itulah dia. Okey ke tak okey? Baloi tak baloi? Pada saya lah okey sangat lah. Bagi keluarga happy. Dan kebetulan sebenarnya hari ni hari ibu. Sebab tu sekalilah belanja dia orang. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan punya kedai kerana menyediakan makanan pada saya.